Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Tak ketinggalan juga, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua. Walaupun hari ini dah hampir seminggu kita berpuasa. Setiap kali bulan puasa, saya pasti akan ke Kampung Baru untuk mendapatkan bubur lambuk. Entahlah, kami sekeluarga, bubur lambuk Kampung Baru ni memang antara yang paling sedap. Dia ada ciri-ciri khas resepi Kampung Baru. Sekarang baru pukul 12.50 tengah hari, tapi kalau lambat memang tak dapat lah. Seawal pukul 12, orang dah ramai datang untuk dapatkan bubur lambuk. Sebelah kiri saya ni adalah rembayung yang tengah viral tu, milik Khairul Aming. Kita tumpang lalu je lah ya. Ni Masjid Jami' Kampung Baru. Bagian bubur lambuk cuma selalunya lepas solat asar. Di sekitar Masjid Kampung Baru ni memang banyaklah yang menjual bubur lambuk yang resepinya sama dengan bubur lambuk Masjid Kampung Baru. Kita beli je lah, tak payah nak beratur untuk dapatkan bubur lambuk cuma. Tempat favourite saya, bubur lambuk Pak Hassan. Tengoklah, yang ambil bukan sikit-sikit, penuh satu bonet kereta. Selamat berbuka. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.